Kenapa Sami Buddha pakai jubah warna oranye? Kalau kita nampak Sami Buddha, kita akan nampak diorang pakai kain lilit warna oranye. Tapi kenapa oranye? Kenapa bukan color lain? Dalam dunia Buddhism, warna jubah Sami yang kita biasa nampak hari ini oranye, saffron atau kuning kusam. Sebenarnya bukan lahir daripada desain agama yang dirancang cantik dari awal, tapi datang daripada gabungan sejarah hidup yang sangat sederhana, keadaan material zaman dulu dan perkembangan budaya di pelbagai negara Asia. Kalau kita balik ke awal zaman ajaran Buddha, Sami tak mempunyai uniform rasmi macam sekarang. Diorang adalah kumpulan pengamal spiritual yang hidup sebagai pengembara, meninggalkan kehidupan mewah dan harta dunia. Mereka bergerak dari satu tempat ke satu tempat, bergantung sepenuhnya pada sedekah makanan daripada masyarakat sekeliling. Dalam keadaan begini, pakaian mereka bukan sesuatu yang dibuat khas atau mahal, tetapi lebih kepada kain yang boleh didapati secara percuma atau murah. Biasanya kain lama, kain rosak atau kain yang dah tak digunakan lagi. Ada juga tradisi yang menyebut bahawa kain jubah awal Sami dikutip daripada tempat-tempat seperti timbunan kain terbuang, bahkan kadang-kadang dari kain kafan atau kain yang dianggap tak bernilai lagi. Tujuan kat sini sebab nak tunjuk satu prinsip penting dalam ajaran Buddha awal, iaitu penolakan terhadap keterikatan dalam dunia material. Dalam erti kata lain, kalau satu kain tu dah tak dianggap penting oleh masyarakat, maka ia sesuai dijadikan simbol kehidupan tanpa keinginan duniawi. Bila kain-kain ini dikumpulkan, masalah praktikal muncul. Warnanya tak sekata. Ada warna putih, ada kelabu, ada coklat, ada biru, bercampur-campur. Dalam konteks masyarakat purba di India dan Asia Selatan, tak ada industri pewarna moden macam sekarang. Jadi satu-satunya cara untuk menyeragamkan rupa jubah adalah dengan mencelupnya menggunakan bahan semula jadi yang mudah didapati. Dekat sinilah muncul penggunaan bahan macam kunyit, kulit kayu, daun, akar tumbuhan dan bahan tanah tertentu. Pewarna semula jadi ini menghasilkan warna yang tak terlalu terang tapi banyak dalam julat warna tanah, dari kuning kusam, coklat kemerahan hingga oranye saffron. Lama-kelamaan, warna ni menjadi lebih konsisten dalam komuniti Sami kerana ia paling praktikal, murah, mudah dibuat dan tak menarik perhatian berlebihan. Namun dalam Buddhism, perkara yang bermula sebagai keperluan praktikal ni kemudian berubah menjadi simbol yang sangat kuat. Warna jubah mula dikaitkan dengan nilai spiritual seperti kesederhanaan, pengasingan daripada kemewahan dan penolakan terhadap ego. Dalam ajaran Buddha, kehidupan seorang Sami sepatutnya bebas daripada keterikatan dunia dan jubah yang tidak mewah, tidak berwarna terang serta tak menunjukkan status sosial menjadi simbol paling jelas kepada prinsip tu. Di banyak tradisi, warna saffron atau warna oranye ditafsirkan sebagai lambang api kebijaksanaan yang membakar keinginan duniawi. Ia bukan api dalam maksud literal tetapi simbolik kepada transformasi dalaman daripada kehidupan penuh nafsu kepada kehidupan yang lebih tenang dan sedar. Apabila Buddhism mula berkembang dan tersebar ke pelbagai wilayah Asia, warna jubah ni turut berubah sedikit mengikut budaya tempatan. Dekat Thailand, Myanmar dan Sri Lanka, tradisi Theravada mengekalkan warna saffron atau coklat terang sebagai identiti Sami. Dekat kawasan lain seperti Tibet atau China, warna boleh berubah kepada merah atau kelabu gelap, bergantung pada bahan tempatan dan tradisi masing-masing. Tapi walaupun warna berbeza, tapi idea asas dia tetap sama, kesederhanaan dan pengasingan diri daripada kemewahan dunia. Ada juga faktor sosial yang lebih praktikal dalam sejarah. Warna oranye atau saffron sangat mudah dikenali dari jauh, terutamanya dalam masyarakat lama yang tak mempunyai sistem identiti formal macam sekarang. Sami sering bergerak masuk ke kampung untuk menerima makanan atau memberi ajaran. Jadi warna jubah yang jelas membantu masyarakat mengenali mereka dengan cepat sebagai ahli agama, bukan orang biasa atau pengembara yang random. Lama-kelamaan, apa yang bermula sebagai kain terpakai dan pewarna semula jadi berubah menjadi identiti visual global. Hari ini, apabila kita lihat jubah oranye, kita terus kaitkan dengan Sami Buddha, walaupun asalnya bukan direka sebagai uniform agama dari awal.
Kalau kita tarik semua lapisan sekali, sejarah, budaya, agama dan praktikal hidup, jubah oren sebenarnya bukan sekadar pakaian. Ia adalah hasil perjalanan panjang manusia daripada kain buangan kepada pewarna semula jadi, kepada simbol spiritual dan akhirnya menjadi identiti salah satu tradisi agama terbesar di dunia. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni, jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.